What's up guys, selamat datang ke Azim Boss Channel. Okay, untuk video kali ni aku nak share berapa kos untuk masuk crank wajah dekat enjin 4G15. So nak tahu berapa? Jom kenalan guys. Keep it real. Okay guys, so berapa kos untuk masuk crank wajah dekat enjin 4G15 ni? So first kali barang-barang yang kita perlukan mestilah crank wajah kan. So nak masuk crank wajah ni bukanlah sesimpel macam masuk macam tu je. Dia kena full overhaul. Bukan top overhaul full overhaul, kena turun enjin. So first kali barang yang kita perlukan crank wajah lah. Crank wajah ni harga dia dalam 500. Ikut nasib lah. Ada yang jual sampai 600, 700. Macam aku dapat 500 sekali dengan piston, rod dengan crank lah. Yang ni bukan PMP crank yang aku dapat ni bukan PMP, jadi kena pergi hantar machine shop lah. So barang yang kedua, main bearing, conrod bearing. Kalau korang dah buka enjin, takkanlah korang tak tukar conrod bearing dengan main bearing kan. Tu wajib tukar lah, dah lalang kan. So main bearing dengan conrod bearing anggaran dalam RM70. Lepas tu piston ring, mesti wajib tukar lah. Piston ring RM60. Lepas tu mesti kena beli overhaul gasket. So overhaul gasket anggaran dalam 120. Lepas tu macam aku ni, aku nak jalan Tebor, so aku pasang sekali metal head gasket. So metal head gasket ni mahal agak dalam 150. Lepas tu kos untuk hantar machine shop je lebih kurang dalam 400 lebih lah. So untuk buat crank je dah 200 lebih. Lepas tu untuk ribo, memang wajib ribo lah. Nak masuk piston wajah dia besar sikit. So untuk ribo, satu piston RM50. So 4 piston jadi 200 lah. Jadi dalam 400 lebih lah. So lepas tu kalau kira semua barang ni je dekat dalam 1,300 lah. Kos saja. Kos untuk barang dengan machine shop. Lepas tu ini belum campur lagi upah pomen. Macam ni sebab apa aku tak buka enjin ni, sebabkan enjin ni baru sangat siap. Memang cun lagi, fitting piston ring semua dah cun. So fitting piston ring semua aku buat dekat Port Yard Garage. Memang dah buat terbaik lah. Jadi sayang nak buka, so aku jual lah terus. Macam ni enjin kosong. Jadi korang boleh pasang terus lah. So 1,300 tu dia tak campur lagi dengan block, dengan head. Lepas tu kalau buat sendiri tu mungkin dalam anggaran dalam 2,000 ke 3,000 jugalah. Kalau nak buat kat kereta sendiri, campur turun naik enjin semua. Macam ni kalau korang beli 2-3 hari boleh siap lah. Masuk balik wiring asal kan, masuk carburetor balik ke. Maknanya kereta taklah sadai lama sangat kan. Dalam 2-3 hari boleh siap lah. Mana yang berminat nak beli enjin ni, bolehlah Roger. Harga RM2,150, tak mahal guys. Kalau korang beli barang satu-satu mungkin lebih lagi daripada ni. Macam ni barang dah siap, tak perlu lagi upah pomen buka pasang. Tinggal nak pasang dekat kereta je lah. Macam ni nak setting piston ring ni pun bukan mudah. Jadi kena teliti nak pasang dia tu. Fitting semua, ikat head semua, itu semua kena ambil kira lah. Macam ni harga RM2,150, siap surat. Maknanya boleh terus endorse lah. Tak pening kepala. Okay. Mana yang nak bawa orang Tebor, nak pakai NA pun boleh. Nak lagi cun, mana yang gearbox auto tu nak convert manual, kita ada sekali. Kalau ambil combo sekali dengan gearbox ni, kita ada lah bagi diskaun lagi. Mana yang berminat. Set injection pun ada. Kalau nak ambil combo ni, kita bagi harga combo lah. Yang tu kena PM tepi lah. Lepas tu sunroof ada lagi. Okay. Door trim. Barang-barang kecil tak banyak dah. So kesimpulannya, kalau korang nak buat kat kereta sendiri, anggaran macam aku lah. Macam aku, barang aku beli sendiri. Lepas tu kos untuk ribo semua dalam 1,000 lebih. Lepas tu upah pomen belum campur lagi tu lah. Kalau korang hantar kat kedai, upah pomen mungkin dalam semua sekali dalam 2,000 lebih ke 3,000 lah. Macam ni korang dapat head block yang dah siap buat crank wajah. Jadi untungnya dekat sini korang tak perlu hantar kereta korang terlalu lama lah. Kalau nak full overhaul ni
Biasanya ambil masa dalam seminggu lah. Nak cuci enjin semua. Yang ni enjin ni bersih lagi. Blok pun berkilat lagi. So kalau beli ni, balik boleh terus pasang, endorse. Lepas tu dah boleh posting ataupun nak jalan NA pun boleh, tak ada masalah. Macam tu lah. Mana yang nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Anggaran dalam, kalau korang hantar bengkel tu, anggaran dalam 2,000 lebih ke 3,000 lah. Macam ni, tak pening kepala dah. Pasang je dekat kereta korang. Lepas tu dah boleh jalan lah. InsyaAllah lah. Semua oil seal semua dah tukar baru. Barang-barang dalam semua baru. Jadi tak risaulah. So mana yang minat boleh roger-roger. Link dekat description. Okay. Jumpa next video. Bye-bye.